muka surat 41, iaitu latihan akhir siri 2B. Okey, baik. Kalau tadi kita tengok pada muka surat 40, kebanyakannya bacaan adalah satu perkataan ataupun satu kalimah. Jadi untuk muka surat 41 ni kita teruskan dengan bacaan yang ada dua kalimah. Okey, baik. Jadi kita teruskan pada baris yang pertama, ayat yang pertama. Okey, baik tuan-tuan. Kalau kita tengok sini pada ayat yang pertama adanya huruf mad. Bila ada huruf mad, alif, waw, ya. Ini aja tiga huruf tersebut, alif, waw, ya. Maka kita perlu panjangkan dua harakat. Okey, jadi kita tengok pada bacaan di sini. Zalikal kitabu. Zalikal kitabu. Okey, bacaan di sini kita perlu panjangkan dua harakat pada huruf zal dan tak. Cumanya kalau kita tengok pada alif selepas huruf kaf, di situ kita kena hati-hati sebab alif tersebut kita panggil sebagai alif wasal. Alif wasal bila bacaan dia berada di tengah, jadi kita boleh abaikan dia. Jadi bacaan kita huruf kaf tersebut terus masuk kepada lam, kal. Jadi bacaan kita akan diteruskan jadi baca zalikal kitabu. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita teruskan pada ayat yang kedua. La raiba fihi. La raiba fihi. Okey, pada di situ adanya huruf mad. Cumanya kalau kita tengok huruf ya di situ selepas ra, dia ada dua. Huruf ya berbaris dan huruf yang tidak berbaris. Kalau huruf ya yang berbaris sukun, kita tak perlu panjang sebab dia bukan huruf mad. Huruf mad ni adalah huruf alif, waw, ya yang tidak ada baris. Jadi situ kita boleh bezakanlah untuk bacaan yang mana kita perlu panjang dan mana yang tidak perlu panjang. Okey, sekali lagi kita cuba baca. La raiba fihi. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan pada ayat yang ketiga. Okey, kita pergi. Yu'minuna bil ghaibi. Yu'minuna bil ghaibi. Okey, kita tengok pada perkataan bil ghaibi. Selepas huruf ba ada alif wasal. Seperti yang saya katakan tadi, alif wasal bila kita baca, sekiranya alif wasal tersebut berada di tengah, kita tak perlu baca dia. Kita boleh abaikan dia. Jadi huruf ba tersebut kita masuk terus pada huruf lam. Bil ghaibi. Sekali lagi saya cuba baca. Yu'minuna bil ghaibi. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan pada ayat yang seterusnya. Kanu yakzibuna. Kanu yakzibuna. Okey, seterusnya ayat yang terakhir, baris yang pertama. Yaqulu amanna. Okey, yaqulu amanna. Okey, di situ ada huruf mad dan adanya huruf yang berbaris sabdu. Kalau huruf mad, kita panjangkan dua harakat. Dan kalau huruf baris sabdu, kita kena tahan dahulu. Tahan paling kurang pun 2 saat ataupun 2 harakat. Baru kita baca. Sebab umpama baris sabdu ni, sebagaimana Ustaz Zurina bagi tahu tadi, dia umpama ada dua huruf yang sama. Jadi kita tahan. Amanna. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi kita teruskan pada bacaan baris yang kedua. Okay. Untuk bacaan baris yang kedua ni, walaupun kita tengok dia ada lebih daripada satu perkataan, untuk siri yang kedua ni kita tidak fokuskan kepada pernafasan lagi. Jadi kita boleh cuba baca pada one by one ataupun satu persatu. Sebab tak sini kita nak lancarkan bacaan sebutan huruf, baris dan harakat kita. Okey, kita cuba baca pada baris yang kedua, ayat yang pertama. Wa idza qila lahum. Sekali lagi. Wa idza qila lahum.
Okey, alhamdulillah. Seterusnya, wa ma kanu muhtadina. Sekali lagi saya cuba baca perlahan untuk kita ikut rentak bacaan harakat tersebut. Wa ma kanu muhtadina. Okey, alhamdulillah. Seterusnya ayat yang ketiga. Wa tarakahum fi zulumatin. Okay, kita cuba sekali lagi baca secara perlahan sebab kita nak kemaskan sebutan makhraj huruf tu. Wa tarakahum fi zulumatin. Alhamdulillah. Seterusnya kita pergi kepada ayat yang keempat. Fahum la yarji'una. Fahum la yarji'una. Okey, alhamdulillah. Jadi itu untuk bacaan baris yang kedua. Okay, kita teruskan pada baris yang ketiga. Okey, untuk bacaan baris yang ketiga ni sebagaimana kita tengok adanya huruf mad, adanya juga alif wasal. Sebagaimana saya beritahu tadi, alif wasal abaikan je. Okey, jadi kita terus masuk pada huruf lam mati tersebut. Okey, bacaan dia yakadul bar'uyah qafu. Okay, saya baca secara perlahan untuk kita tengok rentak bacaan tersebut. Yakadul bar'uyah qafu. Okey, alhamdulillah. Okay, kita teruskan pada ayat yang seterusnya. Okay, di sini kita tengok ada huruf yang berbaris sabdu dan ada yang berbaris sukun. Kalau berbaris sabdu, kita kena tahan. Dan kalau sukun, kita jangan hidupkan dia. Sebab sukun ni umpama mati. Jadi kita matikan huruf tersebut. Okey, bacaan dia. U'iddat lil kafirina. Sekali lagi. U'iddat lil kafirina. Okey, alhamdulillah. Okay, kita teruskan pada ayat yang seterusnya. Kullama ruziqu minha. Okay, semula. Okay, kalau kita tengok pada situ ada huruf alif yang ada bentuk bulat, baris mati yang bulat dekat atas tu. Okay, untuk di sini juga dia sama je macam alif wasal. Bila kita nak baca, alif ni umpama tak ada fungsi. Jadi kita boleh abaikan dia sebab dia pada bacaan dia tiada. Tapi pada penulisan dia ada. Okey, jadi bacaan dia kita hanya panjangkan sahaja pada hu tersebut. Sekali lagi saya akan cuba baca. Kullama ruziqu minha. Okey, alhamdulillah. Okay, kita teruskan pada ayat yang keempat. Thumma ilaihi turja'una. Thumma ilaihi turja'una. Okey, alhamdulillah. Selesai pada baris yang ketiga. Jadi insyaAllah kita teruskan pada baris yang keempat. Okey, di sini sebagaimana saya maklum tadi, kita tak fokus pada pernafasan. Jadi kita boleh baca secara perlahan. Cumanya elakkanlah untuk kita berhenti kat tengah-tengah tu, ambil masa yang lama. Sebab kita nak kemaskan cara bacaan kita. Okey, jadi kita cuba baca pada baris keempat. Wa annahum ilaihi raji'una. Di mana kalau ada huruf mad, kita kena panjangkan dua harakat. Sekali lagi. Wa annahum ilaihi raji'una. Okey, alhamdulillah. Teruskan pada ayat yang kedua. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamina. Okey, di sini dia ayat yang panjang. Jadi kadang-kadang akan setengah pelajar tu dia macam susah nak sambung ayat seterusnya. Jadi kat sini kita boleh baca secara perlahan.
tanpa kita tak stop ataupun ambil masa yang lama kat tengah tu. Okay, kita cuba baca sekali lagi. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamina. Okay, kita teruskan pada ayat yang ketiga. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. Bismillah. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. Okey, kat sini kita tengok adanya huruf qalqalah. Jadi kita kena hati-hati bila huruf qalqalah kita kena baca secara lantunan. Di mana huruf qalqalah di sini adalah huruf qaf. Bila huruf qaf, pastikan lantunan kita akan bunyi qa. Yuq. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Okey, alhamdulillah. Jelas untuk baris yang keempat. Kita teruskan pada baris yang terakhir pada muka surat 41. Kita pergi pada ayat pertama. Wa id faraqna bikumul bahra. Okay, di sini hati-hati sebab adanya huruf yang berbaris sukun. Kita kena jelaskan setiap huruf tersebut. Wa id faraqna bikumul bahra. Okay. Seterusnya ayat yang kedua. Wa id atayna Musal kitaba. Wa id atayna Musal kitaba. Okay, kalau kita tengok pada sini, pada perkataan Musa, selepasnya ada alif wasal. Walaupun selepas huruf sin tu ada huruf ya, di situ dia sebenarnya bukan huruf ya, dia huruf mat juga. Jadi dekat situ kita masukkan je, tak perlu baca panjang. Kita tak perlu baca Musal. Sebab kat situ kita boleh abaikan seperti huruf alif wasal. Just terus masukkan pada huruf lam mati. Musal kitabah. Okey, alhamdulillah. Seterusnya pada ayat yang terakhir. Fala takunanna minal mumtarina. Fala takunanna minal mumtarina. Okey, alhamdulillah. Jadi selesai bacaan kita pada latihan akhir siri 2B pada muka surat 41.